Bila duduk Kuantan kan kita orang dibesarkan dengan naga tasik Cini. So baru tahu ada naga juga dekat Batu Pahat ni. Siapa sangka di Batu Pahat inilah terowong naga terpanjang di dunia. Dalam masyarakat majmuk macam kita, kadang-kadang perbezaan itu buat kita renggang. Tapi, kalau seekor naga sepanjang 115 meter ni boleh bersatu dari kepala sampai ke ekor, kita manusia pun sepatutnya boleh juga. Saya sekarang berada di Chi An Ko Fortune Dragon, juga dikenali sebagai Prosperity Dragon atau Naga Nasib. Terletak di Yong Peng, Batu Pahat, Johor, tempat ini bukan sekadar tarikan pelancong, tapi mercu tanda budaya yang sangat istimewa untuk komuniti di sini. Dengan panjang 115 meter dan tinggi maksimum 4.8 meter, Fortune Dragon ini diiktiraf sebagai terowong naga terpanjang di dunia. Sempena majlis festival pembukaan Taman Hijau dan kawasan tumpuan pelancong Yong Peng, Batu Pahat, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, iaitu Sultan Johor pada masa itu, telah pun merasmikan tempat ini pada 12 hari bulan November 2016. Strukturnya diperbuat daripada konkrit bertertulang gentian kaca dan dihiasi dengan lebih 3,000 jubin seramik berwarna-warni. Luar dia nampak macam karya seni, tapi kat dalam penuh dengan falsafah kehidupan dan sejarah. Di sini kita boleh nampak pelbagai jenis lukisan cantik dan bersejarah yang terdapat ilustrasi dan penerangan dia dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu agar kita dapat menghayati lukisan-lukisan bersejarah ini. Dalam terowong ini ada sebanyak 144 anak tangga dan sepanjang dinding terdapat 42 lukisan tradisional Cina dan lukisan-lukisan ini menggambarkan ajaran Buddha, karma dan kisah kehidupan selepas mati. Bukan sekadar cerita tapi peringatan. Bahagian ini menunjukkan kepelbagaian jenis hukuman yang bakal diterima oleh manusia selepas mati. Masuk ikut mulut naga dan keluar ikut ekor. Simbolik dalam ajaran Taois. Kononnya boleh buang sial dan bawa tuah. Kalau kita tengok betul-betul, nilai-nilai ini bukan asing pun. Agama apa pun ajar kita buat baik dan jauhi kejahatan. Yang bezanya ialah bahasa dan cara penyampaiannya. Dalam budaya Cina, ada naga dan saya percaya dalam mitos Melayu juga ada naga. Contohnya, dalam kisah Naga Tasik Cini. Dalam kepercayaan orang India pun ada naga, iaitu makhluk suci yang jaga air dan bumi. 3 bangsa utama negara kita, semua ada satu simbol yang sama, cuma versi dia berbeza. Tapi maknanya tetap tentang kekuatan, perlindungan dan kebaikan. Siapa kata tempat ini hanya untuk orang Cina? Ini tempat kita semua, satu Malaysia. Seni budaya dan sejarah ini bukan milik satu kaum saja, ia milik kita bersama, rakyat Malaysia. Hai, saya Ain. Saya Dini. Kami daripada Kuantan. Nama saya Syukri daripada Batu Pahat. Sebelum datang ke Batu Pahat ni, saya ada scroll TikTok nak cari tempat menarik di Batu Pahat. And then saya terjumpa satu video ni yang tunjukkan kepala naga tu. Selama saya membesar kat Batu Pahat, saya sendiri pun tak tahu tempat ni wujud. So kita orang decide pun nak datang tengok naga ni lah. Dan yang saya paling tak sangka, ini adalah tempat naga terbesar di dunia. Di kawasan seluas 1.6 hektar ini, bukan setakat terowong naga je yang ada. Ada taman gaya Cina, kolam koi, jambatan, gazebo dan tempat ini memang tenang tapi penuh dengan mesej kehidupan. Sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia patut berbangga dengan seni warisan yang ada dekat negara kita. Bila duduk Kuantan kan kita orang dibesarkan dengan naga tasik Cini. So baru tahu ada naga juga dekat Batu Pahat ni. Malaysia ini satu rumah besar dan setiap ruang dalam rumah ini ada cerita. Sebagai seorang Muslim, lebih-lebih lagi kita Melayu kan. Kecil-kecil dulu macam kadang-kadang mak ayah kita tak bagi kita masuk tempat-tempat macam temple ni ke apa sebab bukan agama kita. Pada pandangan saya, kita tak sepatutnya menilai setiap kaum tu sebab kita semua sama rata. Kita kena saling sayang, menyayangi dan menghargai walaupun kita berbeza bangsa. Tapi bila dah besar ni, bila dah belajar dalam kelas ada kaum lain, kita orang rasa nak tahu cara kehidupan diorang, agama diorang, budaya diorang. Kadang-kadang kita takut nak masuk tempat yang bukan budaya kita. Kita rasa janggal, tapi hakikatnya Malaysia ni satu rumah yang besar dan setiap ruang dalam rumah ini ada ceritanya.
Bagi kami paling penting tu adalah nawaitu, di mana kita datang sini bukanlah nak terpesong daripada agama kita, tapi kita nak belajar menghormati agama dan budaya orang lain juga. Kalau kaum India ataupun kaum Cina boleh menghormati hari-hari diorang dengar azan, tak buat bising pun semua, kita pun kenalah juga menghormati juga diorang punya agama dan budaya. Tak kira apa bangsa, Melayu, India, Cina, Iban ataupun Kadazan. Kalau kita berani ambil satu langkah untuk faham antara satu sama lain, kita takkan jadi asing. Kita akan lebih dekat dan kuat bersama. Jadi sempena tahun melawat Johor 2026 ni, Marilah kita sama-sama meramaikan saya syorkanlah kita datang ke tempat ni. dan meraihkan tempat-tempat menarik di negara Malaysia, especially negeri Johor. Even kalau kita pergi ke Bali, banyak temple dekat sana. So kita dekat Batu Pahat ni sendiri, kita ada tempat macam ni yang boleh kita tengok. Visit Visit Johor Johor 2026. 2026. Kenal asal-usul Kuatkan jati diri dan jom follow Mel.